ikan patin. Hari ni Zu beli lagi ikan patin. Baru ni Zu beli 2 ekor masak. Wow, semua suka patin tempoyak. Hari ni Zu jemput tetamu datang makan di rumah. Tetamu khas dari Sabah. Zu beli 3 ekor. Sudah dah hot lain. Kejap ya. Kejap dia potong. Sini ada juga belut. Siapa-siapa nak belut datanglah sini. Ya, belut. Tu belut. Dalam ni keli. Banyak-banyak keli. Dalam tu keli. Dalam ni tilapia. Ikan patin tu dalam ni besar-besar, kecil pun ada. Pilihlah nak yang mana. Dia beli 3 ekor. Yang besar-besar tu RM57. Harga 1 kg RM17. Tilapia pun RM17. Keli 11, baung 20, baung liar 27, lampan 25. Belut berapa sekilo? Belut 27. Dah tu baung liar tu belut lah. Dah. Apa pasal hujan? Untuk tetamu malam ni, Zu nak buat spaghetti dan juga puding jagung yang ada kuah kastad tu. Zu juga nak buat pizza. Tengoklah pizza ayam ke daging ke. Zu proses dulu buat dia punya kulit pizza tu. Zu buat juga ni ayam Korea. Lepas tu yang sebelah ni kuah untuk spaghetti tadi tu. Si patin tempoyak ini belum proses lagi. Patin pun baru nak basuh Okay, ini dah masak ni. Patin tempoyak 3 ekor kan tadi. Lepas tu Zu ambil 4 ketul tu. Zu nak buat ni asam pedas. Tumis dulu untuk masak pedas. Untuk tetamu Zu juga buat ni pizza. Masukkan ikan ni. Kuah ni bila pekat-pekat tu baru masukkan ikan. Kalau cair jangan masukkan ya. Nanti lain jadinya kita punya asam pedas patin. Jangan pasang api kuat. Buat dululah yang ni. Dalam ni ada lagi puding jagung yang Zu siapkan. Ada 3 bekas. Satu Zu letak dalam peti nak suhu sejuk. Satu lagi dah letak kat luar. Pizza. Banyak pizza. Makanan. Banyak. Beta ini.